Tolong! Tolong! Nani? Hah? Tering! Akulah Fairy. Fairy benda laki. Oh, habis kau ingat pari-pari tu perempuan semua Kau tahu tak kenapa aku datang ni? Aku tak kisahlah pasal apa, asalkan bukan nak pinjam duit. Sudahlah. Kita orang tak main lah duit ringgit. Kita orang pakai Bitcoin. Ni yang kau memandai tebang buluh-buluh ni, siapa suruh? Aku tebang buluh-buluh ni sebab aku nak buat lemang. Raya kan dah nak dekat ni. Cik, tuan, aku nak panggil kau apa ni? Datuk Seri. Muka macam ni, Datuk. Datuk beli ke? Muka kau ni sesuai nama mustahak. Pakai je lah nama mustahak. Aku tebang buluh-buluh ni sebab aku nak pakai. Kenapa? Apa masalahnya? Masalah besar. Kau tahu tak, pokok buluh ni tempat tinggal kita orang. Yang kau tebang ni adalah rumah-rumah kita orang. Tu, aku nampak tu. Yang tu ruang tamu aku. Yang bawah tu dapur aku. Yang sebelah sana tu pula jamban aku. Kau gila, mana aku nak berak malang karang? Maaflah Cik Peri, aku tak tahu pun yang buluh-buluh ni rumah korang sebenarnya. Sebab tu jangan pakai tebang je lain kali. Habis tu macam mana ni Cik Peri? Aku nak kena ganti ke? Tak apalah, aku maafkan kau. Tapi syaratnya kau tak boleh bawa balik buluh-buluh ni. Kalau kau berkeras nak ambil juga, kau akan aku sumpah berak berdiri sepanjang hayat kau. Wah! Ampunkan kami penunggu gua. Senang kerja aku cari buluh lemang tahun ni. Siap dah ada orang tolong potong. Senang betul budak tu kena tipu. Mana ada pari-pari muka macam aku ni Paling-paling pun muka dia orang macam Johnny Depp. Wait a minute. Adakah itu bermakna muka aku ni seiras Johnny Depp? Johnny Depp acik kau. Aku dah agak dah kau penipu. Ambil kau. Lepas ni seminggu lah kau berak berdiri. Ambil kau. Ambil kau. Ambil kau.